Disebabkan ramai yang cakap series ni macam filem John Wick tapi versi Korea, so aku pun tonton lah mat. Dan lepas aku tonton, faham kenapa orang kata series Korea ni lebih kurang macam John Wick. Mercy for None merupakan sebuah series bergenre action thriller yang sedang ditayangkan di Netflix. Series ni mengisahkan tentang seorang ketua gangster yang terpaksa meninggalkan dunia tersebut selepas berlakunya satu tragedi. Selepas 11 tahun, dia terpanggil untuk kembali ke dunia tersebut sebab adik dia dibunuh oleh seseorang. Oleh kerana dia rasa ada konspirasi yang berlaku, maka dia mengambil inisiatif untuk menyiasat sendiri kes pembunuhan adik dia. Dan kalau hampa nak tahu rahsia apa yang terbongkar tu, hampa kena tonton sendiri lah mat. Overall series ni boleh lah nak layan. Action waktu episod pertama tu memang brutal, and aku boleh faham kenapa orang compare dengan John Wick. Sebab waktu main je kat betul-betul fight dekat cyber cafe kot, waktu tu aku dah memang hook gila. Aku rasa macam seronok gila tonton, dan aku macam tak sabar nak sambung episod kedua. Kemudian aku suka how the protagonist, abang dia ni, tak cakap banyak mat. Dia just nak tahu apa jadi je. Tanya orang ni tak mau jawab, orang ni tak nak, dia terus belasah. So really straightforward. Tak habiskan masa dengan percakapan yang banyak. Even adik dia pun tak cakap banyak, tahu-tahu pergi tampak je kawan tu. Dia dah bagi amaran, tak mau dengar, pam, tampak. So aku suka karakter yang macam tu. And aku suka susunan dia. Awal tu dia tunjuk macam ada geng jalanan, budak jalanan yang bunuh kan. Tapi kemudian bila masuknya dengan lebih dalam, tiba-tiba ada orang lain di sebalik tu. Benda-benda yang macam tu yang buatkan hang rasa macam intrik untuk tahu dengan lebih lanjut. Tapi aku rasa dia buatkan hero ni macam terlalu kebal mak. Dia buatkan ada kecacatan di kaki tu dah cantik dah. Tapi bila time fight tu memang totally power teruk. Even John Wick pun tak macam tu. John Wick lepas dia kena belasah teruk, hang boleh nampak dia struggle untuk cuba pick up diri dia balik. Tapi dalam Mercy for None ni, even dia dah lalui satu big fight, dia still masih lagi boleh lawan dengan lebih banyak lepas tu tau. Sebab dia punya fighting boleh kata non-stop jugalah. So benda tu buatkan macam kawan ni superhero pula kan. And fighting sequence dia agak a bit off. Ada fighting sequence yang aku seronok tonton macam dekat cyber cafe tu. Ada fighting sequence yang aku rasa macam agak draggy dan camera work yang tak menarik. So dia tak konsisten tau. Macam aku cakap tiba-tiba babak ni hang dah sedap layan dah. Tiba-tiba masuk babak yang lepas tu, dia editing dia macam obvious sangat tau. Dia tumbuk dan hang cut ke satu lagi part nak tunjuk kata kawan tu pelanting di tempat jauh. Dia too obvious. Dia tak potong dengan cantik. Kalau hampa tonton series Bloodhounds, hampa akan faham lah apa yang aku cuba cakap ni. Sebab dalam fighting sequence Bloodhound tu memang cantik. Dia more tu one cut nak tunjukkan babak fighting tu daripada banyak-banyak sangat potongan. Mercy for None ni dia focus too much on fighting sampai dia tak develop story tu tau. Dia tak bagi ruang untuk bernafas, untuk bagi emotion tu wujud dekat penonton. Sampai bila dia reveal part antagonis sebenar tu, hang rasa macam okay, dah lali dah tau. Banyak sangat action lah macam tu. Aku suka dunia gangster Korea mat. Tapi dunia gangster Korea dalam Mercy for None ni tak menarik langsung. Kalau hampa tonton macam A Bittersweet Life, Nameless Gangster, semua tu memang menarik. And it's a film. Kalau ikutkan series boleh bina dunia lepas tu dengan lebih baik lah kan. But still kalau hampa nak tonton, hampa boleh tonton, boleh